sekali lagi Asla repeat lagi Ojen Aiwa punya kunafa. Macam korang tahu tadi Aslah kan, walaupun sekarang dah lewat, kalau korang nak tahu sekarang ialah pukul 11:30 malam, but Aslah sangat-sangat craving nak try lagi sekali. Sebab last time Aslah review hari tu, itu the last time. Lepas tu Aslah dah craving dah. Jadi this is second time Aslah ambil Mangga 5 kunafa Aiwa. Korang yang tak minat kunafa, korang kena try this one Mangga 5. Auto jadi minat. Asal dulu tak minat, but now Asal dah minat sebab Asal review satu hari tu yang dengan daus tu. Tapi sekarang Asal repeat lagi, beli sendiri sebab nak rasa lagi dia punya keenakan dia. Tada! Tengok korang, dia punya cream cheese mangga border 5 dia semua tak kedekut langsung, kasih penuh punya. So let's eat again. Pataliu. Dengan rangup dia tak manis yang sakit tekak tu. Dia just manis sweet. Very nice. Kalau benda tak sedap dia takkan craving, betul tak? Dia craving sebab this one 10 per 10 Asal bagi. For now, Ojen Aiwa dia ada buka booth dekat WTC KL dari pukul 11 pagi sampai 11 malam sampai 7 hari bulan ini sahaja. Aina pun beli juga. Maksud saya untuk repeat. Ya, yeah, sebab kita orang beli satu dan satu. Kita orang tak nak share. Dia punya tak sedap dia tu tak boleh dikongsi, kena beli sendiri.